Pelan. Inilah yogurt yang Kak Kim buat hari tu. Nampak tu dia cair lagi kan? Sebab yang ni belum masuk dalam penapis yogurt Greek tu. Yang ni yang biasa, yogurt biasa lah. So Kak Kim tambah buah-buah. Lepas tu Kak Kim tambahkan madu. Ni madu NZ organik Nanti Kak Kim letak link kat bawah. Korang boleh beli kat situ madu ni. Madu ni sedap tau. Dia tak ada sebarang campuran gula ke apa ke lah. Dia memang madu original. Jom kita cuba try test. Sedap ke tidak yogurt homemade ni? Alah, payahlah pula. Tak. Homemade yogurt orang. Homemade yogurt. Betul lah, homemade yogurt lagi sedap daripada lelai dia. Homemade yogurt lagi sedap daripada yogurt yang beli kat kedai. Sedap ni. Pelan. Sedap. Dia sedap. Tak sabar nak tunggu granola sampai. Bukan granola lah, bahan-bahan nak buat granola. Tutup minyak ni. Amazing. Korang kalau nak dapatkan madu Radiant NZ Bush Honey, boleh klik link dekat bawah. Okay, bye.